Modal Sporter S ni bang, potong jenama lain straight lah. Walaupun ramai yang condemn pasal buntut modal Sporter S ni, tapi memang no doubt lah motor ni memang laju. Mana taknya enjin pun main 244cc single weight cam liquid cool. Output pun boleh dapat 24.8 horsepower, 22 Nm tetap. Tapi itulah motor ni kalau laju saja tak cukup, kena selesa juga. Sebab motor ni selalunya kita buat long distance, riding position pun selesa, nak parking kaki pun tak ada hal. Nak bawa akak pun tak ada masalah, orang belakang pun selesa tau. Lagipun untuk abang buat long distance dah siap ada USB port, boleh charge handphone. Modal pun bagi smart key dekat depan ni, bawa remote je sekarang bang. Kalau remote ada masalah jangan risau, ada kunci spare juga. Okey, mai tengok bahagian suspension pula. Mai dengan dual suspension, dekat belakang pun ada subtank. Untuk bahagian depan pula modal bagi outside down fork tau. Braking system pun modal bagi double disc brake, siap dengan 4-port caliper. Jangan risaulah, ada ABS depan belakang, siap ada TCS lagi. Bawah seat ni memang cukup luas, boleh letak 2 biji helmet. Fuel tank pun mai 13.5 liter. Modal ni pun sama kilang dengan Suzuki. Sebab bas spare part abang jangan risaulah. Nak dapatkan boleh tekan je beg biru tu, nanti kami roger semua detail tau. Bagi yang belum follow lagi, nak minta tolong follow dulu sebab kami nak tunjuk banyak lagi motor lepas ni. Bye!